masalah utama anak muda adalah rumah. Kita nak selesaikan masalah rumah yang mana anak muda tak mampu untuk memiliki rumah sekarang ni. Wak Imah kalau kata ada projek mampu milik dan sebagainya, kalau ikutkan masalah rootnya adalah tak mampu nak beli sebab tak ada ganjil setimpal. Jadi akhirnya tidak dapat memberikan kehidupan yang sempurna pada anak muda seperti mana yang diharapkan. Kan? Orang kata anak muda dah menjalankan tanggungjawab utama mereka. Mereka dah pergi belajar. Mereka dah cuba dapatkan utusan yang terbaik. Mereka dah masuk ke universiti. Maksudnya dah segala saranan, segala cita-cita mereka dah capai separuh jalan. Tetapi apabila mereka dah dapat sertifikat, dah dapat pendidikan yang sewajarnya, akhirnya bila keluar ke dunia sebenar, tak mampu nak dapat kerjaan yang setimpal, yang sewajarnya sepatutnya diberikan kepada anak muda.